minyak auto. Kalau kereta korang minyak auto disajiskan 20,000 km, 40,000 boleh tukar auto filter. Tengok kereta korang kereta apa. Kalau model macam ni, filter dia dalam gearbox. Nampak cik? Filter dia dalam gearbox. Jenis gearbox macam ni. Okey, kalau filter jenis macam ni guys, dia jenis dalam gearbox. Adakah Honda ni 40,000? Jangan, bang, jangan. Itu yang jenis Oisam buka bawah. Kalau Oisam buka bawah boleh 40,000 ataupun 60,000. Kenapa tak 50,000? Tak 50,000 sikit sebab kiraan untuk minyak auto 20,000, 20,000, 20,000. Faham kan? Ada duit 40,000 tukar. Tak ada duit tunggu 60,000 boleh tukar. Dengan syarat korang tahu dalam gearbox korang ada filter. Tapi kalau model macam ni, Izora, Wajah, Gentoo, Sagabela M, Persona, Gentoo, Satranio, Sagabela M FL yang jenis filter dalam gearbox disajiskan 100,000 km. Tapi kereta aku okey sikit. Aku kena tukar ke? Tak apa, abang jangan risau. Abang tunggu flywheel OIC bocor. Sekiranya flywheel OIC bocor ataupun torque converter OIC bocor, abang akan turun gearbox. Apabila semasalah pomen tu dah turun gearbox, barulah boleh buka housing bahagian depan tukar auto filter. Carilah mana-mana bengkel yang boleh buka housing bahagian depan. Tanya dulu. Boleh tak? Macam kereta saya ni filter dalam gearbox, saya nak tukar. Tanya dulu. Kan dia kata-kata turun-turun nanti dia kata tak boleh buka, takut ni tercabut lah, itu tercabut, dia risau. Takut rosak pula kereta customer nanti. So dia tanya dulu. Bang, boleh tak buat auto filter? Dia kata boleh lah, buat sekali. Okey.